Sebelum memasukkan imej ke dalam RPH, muat naik terlebih dahulu imej daripada komputer anda ke galeri. Pastikan saiz fail imej mematuhi height yang ditetapkan oleh sistem. Untuk memuat naik imej, tekan galeri, kemudian pilih menu muat naik. Pada bahagian upload file, tekan butang choose file dan pilih imej yang dikehendaki. Seterusnya, tekan open, kemudian klik upload untuk memulakan proses muat naik. Setelah imej berjaya dimuat naik, pilih dan klik pada imej yang ingin digunakan. Kemudian, tekan copy image address untuk menyalin alamat imej, diikuti dengan menekan butang tutup bagi kembali ke halaman aktiviti. Seterusnya, pilih butang insert media yang bersesuaian dengan jenis fail yang ingin dimasukkan. Sebagai contoh, jika fail tersebut ialah imej, tekan butang insert image. Kemudian, tampalkan alamat imej ke dalam ruangan source. Jika perlu, ubah suai saiz imej mengikut kesesuaian sebelum menekan butang save. Imej tersebut kini telah berjaya dimasukkan dan sedia untuk digunakan dalam RPH anda.